Duduk lagi. Duduk. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula iman itu percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya seseorang akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula iman, apa maksud iman? Iman ni kita percaya dalam hati kita serta mengaku putus, ya sungguh, itu mengaku. Ya sungguh apa? Segala perkara yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan agama yang diketahui akan dia dengan darurah, benar, dengan tidak kena fikir. Segala yang dibawa, yang dikatakan, yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala perkara agama yang diketahui secara daruri. Daruri ni maksudnya semua orang tahu. Bila sebut Islam, maka orang Islam ini percaya pada Allah, percaya kepada kiamat, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, rasul, qada dan qadar. Itu perkara yang daruri, semua orang tahu. Dan bicara, tak kena fikir dan bicara. Benda daruri ni benda hak maklum semua, tak kena fikir, perah otak, tak payah. Sebab semua orang tahu. Orang Islam mesti tahu perkara tersebut. Bahkan tahu belaka tua dan muda, semua orang tahu. Sama ada hak tua, hak muda, bahkan kadang-kadang kanak-kanak pun tahu. Tanya budak tadika tentang iman, percaya pada Allah. Ya Allah, tu Tuhan kita yang esa, yang satu. Kita ada Nabi, Nabi kita Muhammad. Kita banyak Nabi Rasul, dan Nabi kita Nabi Muhammad. Tu semua budak-budak, kanak-kanak, orang muda, orang tua, semua tahu tentang iman tu apa.
perkara yang disebut tentang iman itu apa? Akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam, yang mana semua orang tahu ini. Bila sebut Islam, orang Islam, agama Islam, mesti dia percaya pada Allah, percaya pada malaikat, Nabi dan sebagainya. Tak perlu nak fikir-fikir hak payah-payah. Yo kau ada kau kena fikir lagi, kena selidik lagi. Tak payah dah. Memang maklum dah, semua orang tahu. Dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas atau 6 tunjang yang dinamakan dia dengan rukun iman, yang mana ada 6 asas, 6 tunjang, 6 yang paling utama. Tu dia banyak lagi, tapi hak utama sekali, hak rukunnya 6. Yang pertama, percaya Allah. Rukun yang pertama tu iaitu percaya kepada Allah. Allah yang esa, yang satu. Maknanya, apa maksud kita percaya pada Allah? Maknanya, artinya, mengaku putus di dalam hati seseorang. Kita kena mengaku putus, ya sungguh. Itu maksud mengaku putus, tanpa ada syak, tanpa ada waswah, tanpa ada ya ke satu, ke dua. Tak ada. Mesti yakin sungguh Allah Ta'ala lah Tuhan yang esa, yang sebenar. Tak ada dah Tuhan selain daripada Allah. Mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh, ya sungguh, tentu sungguh, ya sungguh, bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia Allah dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Yang mana kita yakin, putus dalam hati kita, ya sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan sifat kamalan, sifat kesempurnaan yang layak bagi ketuhanan. Itu sifat Allah. Jadi sifat Allah Ta'ala ni tidak terhingga banyak dia. Batu dalam kitab Faridatul Faraid, kitab akidah, dia akan sebut awal-awal, iaitu kita wajib beriman secara ijmali, secara umumnya, bahawa segala sifat kamalan, sifat kesempurnaan itu sifat Allah. Sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Tuhan tu banyak. Bukan 20, takat 20 tidak. Tu. Jadi hak 20 itu yang patut, yang mesti, yang wajib kita tahu secara tafsili, secara huraian. Tak cukup hanya kita sebut Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tapi tak faham apa maksud dia. Tak cukup sekadar kita terjemah sahaja Allah Ta'ala wujud ada. Qidam maksudnya tak ada permulaan. Kita mesti kena faham satu persatu. Itu maksud tafsili, iaitu wajib kita ni kena tahu secara tafsili, iaitu 20 sifat yang disusun, yang disebut oleh para alim ulama akidah, yang mana diambil daripada Al-Quran dan hadis. Kalau 20 hak ni pun pening kepala dah, tak boleh nak ingat. Nak cara hak banyak lagi, hak 1000, hak 2000, tu tentang sifat-sifat kamalat kesempurnaan Allah, maka kita tak boleh, kita tak mampu. Hak 20 ni pun tak cakap nak ingat. Tu hafal-hafal tak ingat, hafal-hafal tak ingat. Apatah lagi nak ingat hak banyak. Yang mana 20 ini dia asas. Bila kita faham 20 ni, maka kita faham hak lain. Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman, pemurah.
Murah Allah Ta'ala memberi segala nikmat-nikmat kepada makhluknya. Jadi memberi nikmat itu dengan sifat kudrat. Kembali kepada sifat hak kita belajar dalam sifat 20, iaitu kudrat. Tiap sesuatu tidak akan berlaku melainkan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada sifat iradah. Itu jadi 20 hak kita bakal kita belajar dalam kitab ni iaitu asas. Faham 20 ni, insya-Allah hak lain pun kita akan faham. Tu. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus, kata dia. Kata pengarang kitab kita, almarhum Tuan Guru Baba Abdul Aziz Al-Fatani rahimahullahu ta'ala anhu, kalau seseorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh begitu, atau ia mengetahui jua dengan tiada mengaku, dia tahu tapi dia tidak mengiyakan. Tengok dua perkara ni. Sama ada dia tak mengaku putus, maksudnya ya sungguh, masuk was-was. Ya ke tidak? Tu. Ataupun dia tahu tapi dia tidak mengaku. Tahu tapi duk main gitu lagi. Maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Maka dia dikira tidak beriman. Dia tak boleh ada syak. Mesti yakin sungguh. Ya sungguh Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar. Tiada Tuhan melainkan Allah yang sebenar. Hak lain tu tak sebenar. Itu dakwaan manusia. Bahkan itu bukan Tuhan. Yang disebut-sebut Tuhan berhala, Tuhan itu bukan Tuhan. Ada beberapa bulan lepas lah, ada disyarah tentang la ilaha illallah, tiada Tuhan. Dia masuk semua Tuhan berhala, Tuhan matahari, Tuhan bulan. Itu tak sah tu akidah gitu. Tak sah kalimah la ilaha illallah dia ucap. Kita nampak macam baik mudah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi kita menafikan Tuhan mana? Kalau kata kita menafikan Tuhan berhala, tak sah lagi ucapan kalimah syahadat kita. Na'udzubillah. Dalam kitab Diyaul Murid Syekh Daud Fatani dia sebut tak sah. Sebab apa? Sebab Tuhan berhala itu bukan Tuhan, itu makhluk macam kita. Yang dikatakan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan tu Tuhan yang sama seperti Allah. Kok hebat macam Allah. Tu. Tuhan yang sama seperti Allah. Tak ada dah Tuhan hak lain. Malaikat Allah Ta'ala lah Tuhan yang sebenar. Itu satu. Yang kedua, bila kita ucap tiada Tuhan, kita tidak menafikan tiada Tuhan tu sampai ke Allah kita nafikan. Maksudnya macam mana? Bila kita ucap la ilaha, tiada Tuhan, sampai Allah tak ada Tuhan, tak ada, semua tak ada. Dalam hati kita ni tak ada semua. Baru kita sebut illallah, kecuali Allah Tuhan. Baru ada, baru kita isbat Allah Ta'ala lah Tuhan yang sebenar. Masa sebut la ilaha tu tak ada semua, sampai Allah tak ada. Itu pun salah. Jadi mula-mula kufur, lepas tu beriman. La ilaha illallah, tiada Tuhan, sampai Allah tak ada. Baru kita sebut illallah, ada, Allah Ta'ala ada. Beriman. Tidak beriman, tiada beriman. Jadi kupu, lepas kupu beriman. Dia ucap la ilaha illallah. Tiba-tiba mati, la ilaha, mati. Sudah dia ni mati dalam sebutan tak ada Tuhan. Jadi tak ada Tuhan, siapa Allah tak ada, dia kata. Sebab tu kena faham tentang la ilaha illallah.
Masa kita sebut la ilaha tiada Tuhan tu, isbat dah dalam hati kita Allah Tuhan yang satu, yang ada, yang sebenar. Cuma mulut nak sebut tu tak sebutlah sebab lidah kita takkan nak sebut sekaligus. Nak sebut la ilaha sekaligus dengan Allah sekali, mana boleh nak sebut mulut, mesti dia susunan. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi dalam hati kita faham dah, masa kita sebut la ilaha tiada Tuhan tu, Allah Ta'ala lah hak adanya. Hak lain tu tidak sebenar. Tuhan-Tuhan lain tu tak ada. Hak sebenar Allah. Tu. Sampai tahap tu ulama akidah ajar kita supaya kita betul benar pada kalimah syahadah. Tu bukan mak main sebut lepas tu mula ajar kepada anak isteri tak ada Tuhan, Tuhan berhala, Tuhan tu itu bukan Tuhan. Bila sebut ilahun, Tuhan tu bahasa Arab ilah, ilaha, ilahun. Kalau bahasa Melayu kita Tuhan. Apa istilah ilahun tu? Apa maksud ilahun, Tuhan? Tuhan ni satu zat. Ini ta'rif dia. Satu zat yang bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang layak bagi ketuhanan, dan mustahil atasnya bersifat dengan segala sifat yang kekurangan, dan layak dia disembah, dan dia tak berhajat kepada sesuatu, dan sesuatu itu berhajat kepada dia. Itu baru nama Tuhan. Jadi yang kita sebut tiada Tuhan tu memang Allah Ta'ala sahaja Tuhan hak sebenar. Mana ada hak lain selain pada Allah. Tu berhala berhajat pada kita. Dia pun dibuat dengan bahan-bahan dunia. Matahari, bulan, itu sebab tu dia bukan Tuhan. Dia makhluk juga. Nak sebut Tuhan ni, Tuhan yang mana satu zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketuhanan. Kesempurnaan pada Allah, pada Tuhan, dia tak sama dengan kesempurnaan bagi kita makhluk. Kita kalau orang lelaki membujang sampai umur 40, orang panggil tak sempurna. Sebab tiada isteri. Itu kesempurnaan bagi kita makhluk. Allah Ta'ala bukan kesempurnaan macam kita, kena ada isteri baru sempurna. Sebab dia bukan lelaki, bukan perempuan. Tu dia laisa kamislihi syai', tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Kita sempurna, kita kena ada isteri, lepas tu beristeri 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, nak kena ada anak pula. Baru nampak sempurna keluarga itu. Gitulah. Jadi sempurna makhluk dengan sempurna Tuhan tak sama. Habis itu sambung. Dan adalah ia orang yang kafir di sisi Allah Ta'ala. Orang yang tak percaya, orang yang tak mengaku putus dalam hati dia. Ya sungguh dia tak mengaku. Mari waswah lagi tentang kepercayaan pada Tuhan. Ataupun dia tahu sekadar maklumat. Orang duk kata, oh Allah Ta'ala ni Tuhan hak sebenar. Dia tahu tapi dia tak mengaku. Tu. Apatah lagi orang yang menolak, sama sahaja. Menolak ada Tuhan, etis. Tak ada Tuhan. Tu. Dia kata setengah daripada falsafah orang etis ni, orang hak tak bertuhan ni, dia kata segala makhluk ini berlaku dengan semula jadi. Adanya laki, ada perempuan. Bila ada tu jadi dapat anak automatik, dia kata. Bila dapat anak dapat cucu, dapat cici, gitu. Bila ada siang ada malam, bila sakit ada sembuh. Dia berlaku dengan semula jadi automatik. Itu falsafah orang kafir. Segala makhluk ni, segala benda tak berlaku melainkan dengan
kudrat irada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam rukun yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu ni. Tu. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun, ingat tu, walaupun dia sembahyang puasa sekalipun, tetap kafir di sisi Allah Ta'ala kerana dia meragui tentang keesaan, tentang Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala ni. Tu. Ataupun dia tahu, tapi tahu dia tidak mengaku putus di dalam hatinya, sekadar tahu. Tu. Ini yang berlaku kepada orang-orang yang kafir pada Allah Ta'ala. Tu. Kadang-kadang dia tahu, kenapa aku sembah berhala? Tu, berhala ni duk jual di kedai contoh. Duk mari dah pikiran dia, mesti ada Tuhan hak lain. Tapi dia lagu takat tu sahaja pengetahuan dia. Dia tak mengaku putus seperti orang-orang yang beriman. Tu, sebab tu dia masih lagi kafir. Yang kedua, percaya akan malaikat. Ini rukun yang kedua. Makna percaya akan malaikat ni, mengaku putus di dalam hati seseorang akan bahawa malaikat itu tentu sungguh ada. Kita kena yakin, sungguh malaikat ni ada. Walaupun kita tak pernah nampak di mata zahir kita, seumur hidup kita tak pernah tengok. Mana pernah tengok? Tu. Tanya datuk kita kata tak. Tanya ayah kita kata tak juga. Memang tak pernah nampak. Tapi kita orang yang beriman, tu nama iman, percaya. Tu. Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Benda sam'iyat, benda hak kita dengar, kita yakin, kita percaya. Tu. Benda sam'iyat, iaitu benda hak didatangi, yang disebut oleh Nabi, adanya malaikat, adanya syurga, adanya neraka. Pernah kita tengok? Tak. Hanya kadar kita dengar. Kalau zaman Nabi bagi tahu sahabat. Zaman sahabat ajar kepada tabi'in. Sampai ke kita, siapa hak ajar? Guru kita, mak ayah kita. Sekadar kita dengar di telinga, tapi kita yakin sungguh dalam hati kita adanya malaikat. Itulah nama dia iman, kepercayaan. Percaya. Kalau jin pun kita nampak pun kita lari, malaikat lebih daripada lari lagi. Tu. Itulah. Dia alam lain-lain tu. Tu. Malaikat yang menanda perbuatan baik buruk seorang hamba tu. Rakib hati apa semua tu, dia berada di alam dia. Kita ni ialah kita tak nampak malaikat, jin sendiri pun tak nampak malaikat. Tu. Sebab tu malaikat boleh catat amalan-amalan dia. Ada hak jin buat baik, dia catat baik. Jin hak buat jahat, dia catat buruk, jahat. Tu, walaupun dua-dua tu dipanggil sebagai alam ghaib, tapi alam hak berbeza-beza. Sambung. Dan ia setengah daripada makhluk Allah Ta'ala, yang mana malaikat tu sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia makhluk. Tu dia ginilah mudah bahasa. Selain daripada Allah, semua makhluk. Sebab apa saya sebut gitu? Sebab ada firqah, fahaman, falsafah orang kafir yang masuk ke dalam otak masyarakat kita. Dia kata arash itu pun qadim, mari sekali dengan Tuhan. Itu bahaya. Bila kita soal,
tentang arash. Arash ni makhluk. Jadi sebelum Allah Ta'ala jadikan arash, Allah Ta'ala duduk ke berdiri. Lepas duduk pusing dia tak boleh jawab. Dia jawab apa? Arash ni pun qadim juga, sama datang dengan Allah. Allah Rabbi, itu falsafah. Tak tahulah ajaran sesat dah tu. Na'udzubillah, kufur. Na'udzubillah, akidah kufur gitu. Arash ni makhluk. Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk. Arash ni perbendaharaan Allah Ta'ala. Bukan dia duduk di situ. Aduh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang mana dengan maksud Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang bersifat dengan Rahman, arsy istawa, yang menguasai arash. Istawa, istaula. Bukan masuk istawa qa'ada dengan duduk. Ataupun jalasa. Yang tertinggi masuk menguasai arash. Jadi selain daripada Allah Ta'ala, semua makhluk. Hak pernah tengok kau, tak pernah tengok kau, hak kita fikir macam mana sekalipun, dia tetap makhluk. Hak azal, hak qadim tu hanya Allah Ta'ala sahaja. Hak lain baru semua. Gitu. Jadi malaikat ni dia bukan lelaki, dia bukan perempuan. Dicipta daripada cahaya nur. Kita dicipta daripada tanah. Jin dicipta daripada api, unsur api. Gitu. Yang ketiganya, jadi malaikat ni bukan lelaki, bukan perempuan. Dalam kitab Faridatul Faraid disebut, orang yang berpegang bahawasanya malaikat ni perempuan, hukum dia murtad. Dan orang yang berpegang bahawasanya malaikat itu lelaki, itu bid'ah. Akidahnya akidah sesat. Kenapa dia tidak sehingga murtad? Kerana malaikat Jibril, malaikat pernah menyerupai dengan lelaki. Apabila datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, apa lagi, banyak kan Nabi, kisah-kisah Nabi, malaikat datang kepada Nabi Ayyub. Semua tu berupa dengan lelaki. Jadi orang pegang bahawasanya malaikat tu lelaki, bid'ah. Akidah dia tu di atas tara lah, atas pagar. Sesat tetap sesat. Hak betulnya bukan lelaki, bukan perempuan. Lepas tu kita ni kalau melibatkan iman, benda-benda hak macam ni, jangan kita mempermain-main. Dia melibatkan akidah, pegangan. Jangan kita bermain dengan malaikat, buat malaikat ni main-main. Kalau malaikat bagi, malaikat maut bagi, aku jekos kat ni, lari dia. Bersembang kedai kopi. Dia melibatkan akidah, jangan buat baik. Boleh rosak akidah. Benda lain kita nak melawak itu tak apa. Selagi mana kita tidak buat, tidak kata benda yang melibatkan akidah. Yang ketiganya, percaya akan segala kitab dengan makna. Apa maksud kita percaya kepada kitab? Mengaku putus seorang di dalam hatinya, hati seseorang itu, dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Ta'ala. Kita kena mengaku sungguh ada kitab. Walaupun ada depan mata kita sekarang ni Al-Quran, tapi kita kena percaya ada lagi kitab-kitab hak lain. Maksudnya Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab hak lain kepada Rasul-Rasulnya selain daripada Al-Quran.
Contohnya apa? Seperti Al-Quran dan Taurat dan lain-lainnya. Dan sungguh segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya, dan kita kena yakin percaya ya sungguh segala yang disebut tu di dalam Al-Quran dan juga segala kitab-kitab lain itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitab tu apa? Di antaranya kitab Zabur, kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Itu kitab. Zabur dalam bahasa Suryani, Taurat Ibrani, Injil Suryani, Al-Quran bahasa Arab. Zabur Nabi Dawud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada tu ada suhuf. Ada 110 suhuf. Suhuf ni helaian-helaian kertas lah. Dia tidak tebal macam Al-Quran, dia tidak tebal macam kitab. Dia helaian-helaian. Dan syariatnya syariat yang mana membahaskan beberapa perkara sahaja tentang tauhid, tentang ibadah. Dia tak sama seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu syariat dia merangkumi semua perkara, sekecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Suhuf ni ada 110. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Adam AS. 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syis. 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris. Dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa AS. Sambung. Jadi kita kena yakin bahawasanya semua itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Itu percaya kepada kitab. Yang keempatnya percaya akan segala rasul-rasul Allah. Dengan makna mengaku putus seseorang di dalam hatinya. Dengan tentu sungguh ada segala Rasulullah Ta'ala itu. Dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umatnya. Tu. Bila sebut percaya pada Rasul, kita kena mengaku ya sungguh Rasul ni ada. Dan Rasul itu banyak. Dan segala apa yang disampaikan oleh mereka kepada umat itu benar, betul daripada Allah melalui Rasul. Jadi Rasul ni kalau kita, dia nanti belakang dia sebutlah tentang Rasul, cuma secara umumnya kita ni wajib beriman bahawasanya Nabi itu adanya 120,000 lebih. 124,000 lebih kurang. Itu Nabi. Manakala Rasul pula ada 313 lebih kurang. Kenapa saya sebut lebih kurang? Kerana ada khilaf di antara ulama tentang Rasul bilangan tersebut. Ada kata 314, ada kata 315, ada kata 313, 14, 15. Jadi mudah kitanya iaitu kita yakin bahawa ada Rasul itu seramai 300 lebih. Sebab apa lebih? Sebabnya kalau kita kata 313, rupa-rupanya hak hakikat, hak sebenarnya ada 314. Maka kita telah menafikan seorang Rasul. Kalau kita kata kita yakin Rasul itu ada 314, rupa-rupa adanya 313, maka kita telah menambahkan seorang Rasul. Jadi dalam kitab Durus Thamin, kitab-kitab akidah dia sebut
Wajib kita secara ijmali, kita berpegang secara ijmali, secara borong, secara umum bahawa Nabi itu ada 124,000 lebih kurang, manakala Rasul pula ada 300 lebih. Yang kita percaya secara dan kita wajib hurai satu persatu secara tafsili, kena tahu satu persatu itu 25 Rasul. Kita kena tahu bahawa adanya Adam, Idris, Nuh, Saleh sampailah kepada baginda Nabi SAW. Kita kena tahulah segala mukjizat, kisah-kisah yang disebut. Itu kita kena tahu secara tafsili. Jangan buat tak kenal pula. Lebih-lebih lagi Nabi kita SAW, kita kena tahu ayahdanya siapa. Wajib itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kita kena ingat wajib fardu ain itu. Jangan pula bila sebut Aminah, Aminah ni isteri Fir'aun. Sudah. Marah. Tu tukar takih habis. Kita kena tahu itu Nabi kita. Tu siapa isterinya, siapa pak saudaranya, siapa datuknya. Tu. Nama lagi kita percaya, kita beriman kepada Nabi, takkan tak kenal siapa Nabi. Lebih-lebih lagi ni bulan Rabiul Awal ni, bulan kelahiran Nabi SAW. Kata cinta kepada Nabi tapi tak kenal tentang Nabi. Allahu Rabbi. Kalau tanya kepada anak bangsa kita, Nabi kita ni rambut macam mana, muka macam mana, dada macam mana, tinggi ke rendah, kulit warna apa, Allahu Rabbi. Tu last sekali tak tahu. Tu auzubillah min zalik. Jangan kita kata kita beriman tapi setakat kerongkong sahaja. Biar sampai masuk dalam hati, biar tahu betul-betul tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pertama dan juga manusia makhluk Allah Ta'ala yang dapat memberi syafaat kepada segala umatnya dan juga kepada umat-umat lain. Tu Allah Rabbi, bukan takat umat Nabi kita je Nabi kita tolong. Bahkan umat lain pun mari minta tolong dengan Nabi SAW. Bila mereka umat-umat lain pergi kepada nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka, nabi-nabi rasul mereka kata nafsi aku mumu, tak boleh nak tolong. Jadi akhirnya Nabi kita lah hak tolong. Tapi syarat dia Nabi kata aku akan tolong tu sampai segala umat aku masuk ke dalam syurga dahulu. Tu. Jadi umat yang masuk ke dalam syurga hak dahulu iaitu umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yang kelimanya percaya akan hari kiamat, dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya. Dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu, bila-bila masa jua akan datang berlaku hari kiamat. Rukun yang kelima yang wajib kita yakin bahawasanya kita mesti beriman, mengaku sungguh adanya hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu boleh berlaku pada bila-bila masa. Cuma kita tak tahu bila. Berjaga-jaga. Itu berjaga-jaga. Ada disebut hari Jumaat. Itu hari hak betul-betul musnah semuanya. Itu hari kiamat.
Sebelum nak berlaku kiamat hak besar tu, berlaku dulu kiamat hak kecil. Tanda-tanda kiamat kecil tu banyak. Disebut oleh Nabi SAW. Orang lelaki suka sama lelaki gay, orang perempuan suka sama perempuan lesbian, orang lelaki nak jadi perempuan, orang perempuan nak jadi lelaki. Itu tanda-tanda hak kecil. Anak-anak derhaka pada mak ayah, dan juga anak-anak mak ayah jadi hamba kepada anak-anak. Itu tanda kecil tu. Maksudnya tunggu hak besar. Kalau hak kecil tu hak list tu segala tanda-tanda kiamat kecil tu, kalau kita tengok semua tu sudah nyata dah, semua pada zaman kita. Semua dah ada dah. Lah ni tunggu hak besar. Kita sebut dosa apa hak tidak dibuat pada zaman kita ni. Semua buat. Hak zaman-zaman dulu, umat-umat dulu kena bala. Turun bala ni. Betul tak? Sebab dosa riba, sebab dosa itu, dosa ni, dosa suka lelaki sama lelaki. Umat Nabi Lut, umat itu, umat ini. Semua dosa-dosa umat dulu, umat kita buat semua dah. Bahkan lebih lagi. Teruk betul. Kalau dulu Nabi Lut dulu laki sama laki, lah ni manusia dengan binatang pun ada. Berat benar tu. Tu buat dengan lembu, buat dengan kuda, buat dengan anjing. Allah Rabbi, nafsu binatang. Tunggu hak besar. Tu kiamat hak besar. Azan.
Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba da'wati tammah wassalatil qa'im ati sayyidina Muhammad wasilatul fadila wa syaraf wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ma'asum maqam innaka la tukhlifu al-mi'ad. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita sambung lebih kurang 5 minit ya. Jadi yang kelima, kita kena wajib kita beriman, kita percaya ya sungguh dalam hati kita bahawasanya adanya hari kiamat. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan juga di kita semua ni akan berlakunya kiamat. Aduh. Cuma kita tak tahu bilakah berlakunya kiamat. Jadi kiamat ni kisah dia di antaranya disebut di dalam hadis-hadis fitan, yang mana di antaranya akan keluarnya Dajjal, akan turunnya Imam Mahdi, akan turunnya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa alaihissalam, sehinggalah dibunuh Dajjal tadi oleh Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam akan memerintah beberapa tahun di atas muka bumi ini dengan keadaan yang sangat-sangat aman. Lepas tu barulah akan keluar pula lah Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Semualah sampailah berlakunya kehancuran yang besar, iaitu kiamat yang besar yang hancur semua. Maka selepas daripada tu akan dibangkit pula di padang mahsyar, bangkit dengan keadaan berjasad. Sebab tu kita ni ada, di kita manusia ni adanya tulang hujung pada tulang belakang kita tu, dekat bontot kita tu, hujung tu lah dia akan dia tidak akan hancur. Tu Allah Ta'ala kekalkan dia, tidak akan hancur daripada dulu sampai ke sekarang ni. Daripada tulang hujung, tulang punggung, tulang belakang kita ni, hujung sekali tu, di situlah dia akan bercantum balik manusia tu, dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan berjasad. Berjasad, bukan ruh saja. Kalau kata ruh saja maka itu akidah yang salah, akidah yang sesat lah. Di padang mahsyar nanti semua dibangkit oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berjasad, semestinya ada ruh lah, sekali dengan ruh, dalam keadaan bongkar dan sebagainya. Itu cerita tentang akhir zaman dan hari kiamat. Jadi wajib kita tahu, yakin bahawasanya ada kiamat tu. Yang keenam, yang terakhir, iaitu percaya dengan qada dan qadar. Apa maksud kita percaya kepada qada dan qadar? Maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia Allah Ta'ala dengan iradah. Yang mana qada ini ketentuan Allah, yang mana Allah Ta'ala tentukan kehendak Allah Ta'ala itu dengan sifat iradahnya, sifat berkehendak dia. Dengan sifat berkehendak itu Allah Ta'ala berkehendak. Dan makna qadar itu takdir Allah Ta'ala. Manakala qadar itu maksudnya takdir Allah. Qada ketentuan Allah, qadar takdir Allah. Kita wajib percaya adanya tiap-tiap berlaku ini dengan qada qadar Allah. Apa yang Allah Ta'ala tentukan pasti akan berlaku. Apa yang Allah Ta'ala tidak tentukan pasti tak akan berlaku. Dan Allah Ta'ala tentukan sejak azali lagi
Belum ada kita lagi, dia kehendak dah kita ni dilahirkan bila, kita ada anak berapa, rezeki kita banyak mana, kita buat kerja apa. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali. Tu kena faham situ. Di perbahasan panjang ni qada qadar, cuma saya sebut secara umum dulu, nanti masuk bab dia iaitu qudrat iradah, maka kita akan urai satu persatu lah. Maka katanya makna qadar itu takdir Allah Ta'ala. Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Jadi Allah Ta'ala menentukan, Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala buat sesuatu itu dengan sifat kudratnya. Takluk bagi sifat kudrat. Maka percaya dengan qada dan qadar itu, apa maksud kita percaya pada qada dan qadar? Iaitu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita kena yakin sungguh ya, segala hak berlaku ni tidak kira hak baik, hak buruk, semua itu kehendak Allah Ta'ala. Dan dengan menjadi ia akan dia, dan Allah Ta'ala menjadikan apa hak dia kehendakkan. Sama ada baik atau buruk. Itu kita ahli sunnah wal jamaah begitu. Hak baik, hak buruk semua ditakdir oleh Allah Ta'ala. Cumanya kita ahli sunnah wal jamaah, hak buruk itu kita sandarkan pada kelemahan kita sendiri. Hakikatnya semua tu sudah ditakdir oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nampak tak? Berbeza dengan Mu'tazilah, bahawasanya dia percaya hak baik itu dibuat, dijadikan oleh Allah, manakala hak buruk itu bukan daripada Allah. Itu Mu'tazilah. Nanti hak dipanjang, kita masuk nanti sifat kudrat iradah tentang qada qadar Allah Ta'ala. Sebab dia ada perbahasan tentang pegangan akidah kita ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala buat hak baik saja, hak buruk tak. Sebab apa? Kalau kata Allah Ta'ala buat hak buruk, jadi zalim Allah, jadi buruk dia Allah. Tu Mu'tazilah. Sekali ibah, sekali fikir, macam betul tapi salah. Kita ahli sunnah wal jamaah semua tu hak Allah Ta'ala buat, tentukan. Baik ke buruk, perang ke apa, hak berlaku semua hak Allah Ta'ala tentukan azali lagi. Cuma hak buruk kita kena sandar pada kelemahan kita. Kita buat jahat, kita kena sandar kepada kita. Aku ni buat jahat, aku buat dosa, dosa. Jangan kita sandarkan kepada Allah. Kenapa buat sekian ni, buat benda jahat ni? Semua ni Allah Ta'ala tentu dah. Katanya Syekh Ahmad Zaid Al-Fatani dalam kitab Faridatul Faraid, percakapan orang yang mana yang menyandarkan kezaliman dia, kejahatan dia, kemaksiatan dia kepada qada qadar Allah, hukum dia haram. Haram. Mesti kita kena sandar pada kita. Tapi kita faham di akidah bahawa semua tu hak Allah Ta'ala tentu dah. Itu perbahasan panjang tu. Kenapa kena gitu, kenapa kena gini, nanti kita akan hurai pada masa yang akan datang. Habis di sini, inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, tidak mengaku sungguh segala perkara itu, iaitu 6 perkara tersebut, maka adalah ia kafir. Tidak dinamakan dia orang yang beriman. Siapa hak tak yakin, tak mengaku sungguh dalam hati dia 6 perkara hak disebut ni, maka dia tidak dinamakan orang yang beriman, dan dia tu orang yang kafir. Na'udzubillah min zalik. Kena percaya, yakin sungguhlah. Firman Allah Ta'ala, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136.
Barang siapa kafir ia, yakni tidak percaya. Tu orang-orang kafir ni orang yang mana tak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala dan segala malaikat dan segala kitabnya dan segala rasulnya dan hari akhir, yakni hari kiamat. Maka sesungguhnya sesat ia akan sebagai sesat yang jauh. Tu dalalan ba'ida, dia tersesat jauh dah daripada kebenaran. Orang yang tak percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, tu maka orang ni kafir. Na'udzubillah min zalik. Habis itu masuklah apa maksud ihsan. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Ada lagi satu perkara hak wajib kita kena pelajari, iaitu ihsan. Tu kita adanya fiqh, iaitu syariat ataupun Islam. Yang kedua akidah, iaitu iman. Yang ketiganya ihsan, iaitu tasawuf. Ini 3 rukun hak besar yang wajib kita pelajari, fardu ain pada tiap-tiap kita orang yang mukallaf, orang yang sampai umur akil balik, wajib dia kena tahu 3 perkara ni. Wallahu a'lam bishawab. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu